Hello. Hello tak boleh. Hello tak boleh. Welcome. Welcome to Welcome to pun tak kena. Welcome to pun tak kena. Aduh. Hey guys. Aduh, tak apa. This is it. Okay guys, hello. Nama aku Abdul Syafiq. Korang boleh panggil aku Dul. Kenapa Dul? Nama samaran Dul datangnya dari Abdul. Kebanyakan mak bapak suka nama Syafiq time 90-an. So aku ada banyak kawan nama Syafiq. Untuk menyenangkan semua orang, aku gelarkan diri aku Dul. Ya. So bit back story buat aku. Aku ada dua passion turn into profession, which is fotografi dengan percussion. So aku ambil gambar dengan aku main gendang dah lebih daripada 10 tahun. So kerja fotografi, aku dah ambil gambar newborn, budak kecil, baby, big family untuk graduation, maternity, orang mengandung. Bergendang pula aku dah main banyak gig. Dari majlis kahwin sampai ke untuk teater besar. So ya, dua-dua company yang aku kerja ni bukan calang-calang, memang hebat-hebat. Ya. Lebih daripada 10 tahun juga aku buat konten untuk orang. Baik segi dari music video ke, untuk social media ke, YouTube ke. Tapi aku tak pernah buat konten untuk aku. So, aku rasa inilah masanya untuk buat. Aku rasa kot. Dah terlambat pun ada. YouTube pun dah lama. No back, okay. Kamera okay Tercetusnya aku nak buat benda ni pun, aku rasa semua benda dah laju. Kau nak makan, kau order sampai depan rumah. Kalau kau nak taksi, tak payah tahan-tahan, order kat phone. Kau nak shopping, sampai depan rumah. Ini benda buat korang tak slow down. Ini benda yang kita terkejar-kejarkan apa tak. So the reason aku buat benda ni, aku nak ajak korang lepak dengan aku. Mana aku pergi, korang ikut. Mana aku makan, korang ikut. Mana aku nak rehat ke apa ke, tengok pemandangan ke, nak ambil gambar ke apa, aku share dengan korang. Macam, okay. Okay, thank you Ini video pun bukan cari review gear yang paling best, tempat makanan mana yang banyak review. Di video dia random, korang ikut mana aku pergi. Korang rasa nak makan ni, kita makan kat sini. Kalau aku rasa macam tempat ni lawa, aku ambil gambar. Kalau korang nak ambil tahu apa aku punya gear, aku will bilang. But this is not in depth on camera, not in depth on music, just about me lepak sorang-sorang. Tapi korang yang join aku, be it komputer ke, phone ke, benda ni authentic as it can be lah. Ya. So, dari hari ni dengan video-video yang akan datang, kita take it slow, relax, chill. But apa yang tak boleh slow is video ni. Aku cuba upload seminggu sekali. Benda ni nak kena disiplin sikit lah. Okay, bukan apa. Kalau aku tak buat, benda ni tak konsisten, tak fun lah. Kita nak benda ni long term. So yeah, kita jumpa on the next video. Ciao.